tak dapat. Sekejap eh. Sekejap eh, saya cuba. Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semua perempuan penulis ni semua perempuan ni. Setakat ni perempuan. Oh, okay. Alright. Yang saya hormati Puan Hairunisa, yang berusaha Puan Cikgu Nurul Ain, dan yang dikasihi semualah guru-guru hebat Duta Guru Kulai. Nama saya Nurul Ashikin, boleh panggil saya Shikin, Ikin. Okay. Baik, saya mungkin kita boleh buka dululah kot malam ni dengan umul kitab. Fatihah. Okay, insyaAllah malam ni kita santai-santai je lah sebab dah malam, dah pukul 9 pun. Jadi saya kongsi, saya terus ke kita punya agenda lah malam ni. Mungkin saya boleh perkenalkanlah serba sedikit je tentang diri saya lah. Orang mesti dari manalah si Ain ni kutip lah. Panggil kan siapalah saya ni kan. Saya mungkin saya bukanlah cikgu, tapi saya pernah berkhidmat di UTM sebagai penuh pendaftar. Kemudian saya meletakkan jawatan atas sebab masalah kesihatan anak. Dan selepas itu saya menyambung pelajaran ke peringkat PhD, tapi supervisor pencen dan tak ada supervisor lain yang nak ambil tajuk tu. Dan kemudian PKP, bila PKP tu macam-macam lah masalah kan. Jadi saya pun tangguhkan, wallahualam bila nak melengkapkannya, doa-doakanlah. Dan selepas tu saya banyak terlibat dalam kerja-kerja penulisan sebagai freelance, konsultan buku, ghostwriter dan juga trainer. Dan saya aktif dalam sebagai aktivis lah, sukarelawan. Okay, saya share lah sikit slide yang tak seberapa ni. Okay. Ada 4 orang puteri yang sulung 19 tahun di UniKL sekarang, yang nombor 2 di vocational perdagangan, yang nombor 3 di MSMJB, dan yang akhir sekali yang bungsu ni dekat Pilihan Perdana. Okay, ini akademik formal. Saya nak share lah juga sebab sekarang tengah viral tentang Yana Syamsuddin grad dalam pantang. Masa saya grad master tu, saya pun dalam pantang 5 hari. Jadi naik ambil scroll tu dengan wheelchair. Alhamdulillah lah dapat juga naik pentas masa terima scroll master tu, sebab mak saya tak dapat tengok masa saya terima ijazah sarjana muda. Jadi dia nak sangat tengok anak sulung dia ni terima scroll. Jadi kita gagahkanlah diri demi mak kan. So naik pentas 5 hari. Dengar rengat-rengat tu kan. Okay, ini ialah perjalanan saya. Saya terlibat sebagai freelance sejak saya suka terlibat dalam bisnes sebenarnya sejak sekolah lagi. So ini masa dapat anugerah Kudas Bistari sebenarnya. Dan hasil dari itu kita menyumbang semula kepada sekolah. Tahun 1998 kita sumbang hasil pendapatan bersih sebanyak 7,000. 1,000 kita sumbang pada sekolah. Okay. Ni ketika saya berkhidmat di UTM lah. Saya banyak terlibat dengan program peringkat
kebangsaan dan juga antarabangsa. Okey, yang ni yang terkini lah saya terlibat dalam kajian bersama Persatuan Suri Rumah Rahmah dan juga dengan kerjasama Khazanah Research Institute. Kami mendapat geran sebanyak 45,000 untuk jalankan kajian dan dibentangkan ketika conference pada bulan 9 yang lalu. Okey, ini penglibatan aktif dari segi penulisan lah. Saya antara pengasas bersama komiti penulis. Apabila PKP tu masa tu memang aktif. Jadi ramailah guru-guru kalau kat sini kalau ada GPM, dia kenal lah ni Dr. Zuridah, antara orang kuat GPM Malaysia. Kami sama-sama membangunkan komuniti penulis ni dan selepas PKP tu tahun 2020 hingga 2021 tak ada pelancaran buku, tak ada PBAKL. Bila tahun 2022 tu ini mantan NC UTM, direct boss saya. Jadi buku pertama dia ni dia terinspired apabila saya hadiahkan dia buku pertama saya. Jadi itulah dia perhadiahkanlah buku pertama dia kat saya. Baru diterbitkan bulan bulan 3 tahun ni. Ini masa convention bulan 9. Saya juga saya sebenarnya nak sangat berkenalan dengan Nisa sebenarnya sebab saya merupakan NYDP SK Sri Mulia Perdana. Jadi saya pernah berjumpa dengan Cik Zarif. Jadi dia kata biasanya hal-hal berkaitan dengan projek-projek ni berjumpa dengan Puan Nisa. Okey, inilah rezekinya jumpa kat sini. Itulah rezeki. Terima kasih sudi. Okey, ini antara pelibatan saya lah sebagai penceramah dan juga juri dalam pelbagai lah, mostly berkaitan dengan penulisan. Ini antara buku-buku yang telah diterbitkan. Okey, ini saya share mungkin highlight lah untuk malam ni. Selepas PKP sejak 2022 hingga 2025 tahun ni, setiap tahun saya usahakan program ataupun projek buku yang boleh dibawa ke pentas PBAKL. Jadi tahun pertama selepas PKP 2022 kami lancarkan 30 buah buku antologi. 20 buah buku antologi, 10 buah buku solo. Sebab tu peram daripada PKP sampai 2021. Jadi dia lancarkan sekali arung masa 2022. Masa ni ada Ustazah, kalau nampak kat situ Ustazah Muzayyanah. Antara kami punya penulis jemputan dalam salah sebuah buku yang kami usahakan. Kita jemput. Antaranya Ustazah Muzayyanah lah. Okey, yang ni pula tahun 2023 kami saya menguruskan sebuah himpunan writerpreneurs. Jadi salah seorang panel masa tu selain daripada Puan Ira ni, ada Idin Ramli, ada Ustaz Pahrul, kami jemput. Dan juga pelancaran buku. Selepas convention tu kita buat pelancaran buku. Dan ini pula ialah pelancaran buku pada tahun 2024, tahun lepas, yang bertajuk Obesity Cerita Kami. Obesity Cerita Kita, di bawah Dr. Malinda Ali. Okey, Dr. Malinda Ali. Dan ini tahun inilah pra pelancaran buku Persatuan Suri Rumah Rahmah. Yang tadi tu masa convention, pelancaran bukunya. Yang masa PBKL bulan 5 kami buat pra pelancaran. Maksudnya part of kita nak promote sebelum buku tu siap, kita dah perkenalkan, kita dah war-warkan. Jadi bila buku tu siap, kita dah ada ready buyer lah untuk dikongsikan, untuk dijual. Dan juga selepas slot pra pelancaran Suri Rumah, saya bawa juga
slot penulis cilik bercerita. Ni ialah beberapa orang lah penulis cilik ni satu Malaysia. Ada yang daripada Perak, ada yang daripada Johor, daripada Terengganu. Jadi penulis-penulis ni berkumpul di PPAKL. Ramainya pertama kalilah berjumpa. Tapi alhamdulillah budak-budak kan dia cepat mesra. So dia orang berkumpul di pentas PPAKL dah baru umur yelah baru sekolah rendah masing-masing kan. Dah berkongsi di pentas yang besar, alhamdulillah. Jadi tahun depan bila Cikgu Ain dia bercerita dia nak bawa Duta Guru Kulai ke PPAKL, saya jadi excited. So insyaAllah kita Saya pun excited kak. Terima kasih lah. Saya seram tapi nak. Okay, tak apa. Dia bila sama-sama insyaAllah kita pasti boleh lakukanlah insyaAllah. Kita start with end mind. Kita dah bayangkan kita di pentas tu lah nanti. Okay. Dan itu minta maaf. Sorry. Okay. Ini antara projek-projek sukarela saya lah. Dengan persatuan, dengan sekolah, yang dengan Durio ni sebenarnya dengan sekolah. Kita dengan PIBG sekolah, kita buat kerjasama untuk empower cikgu-cikgu menggunakan platform dia selain bagi manfaat, platform yang selamat, dapat juga generate lah income secara tak langsung bila orang subscribe. Dan okay. Ni antara penglibatan saya dalam penulisan lah sebagai penyunting, penulis. Ni yang terkini lah. Dengan Puspanita Johor dan juga penerbitan buku yang ni dengan Khazanah. Ni coffee book table untuk mantan pengerusi Puspanita Johor. Ni majlis-majlis pelancaran lah dan juga panel. Jadi begitulah seberingkas tentang diri saya. Okay. Saya teruskan untuk perkongsian bengkel. Bukan bengkel lah. Malam ni kita santai-santai untuk kita punya pengisian projek buku. Lebih tepatnya projek buku sebenarnya. Sekejap sebab dah malam, kita tak nak lama-lama. Okay. Ini skop utama kita punya projek buku lah. Okay. Penulisan pengalaman, sorry. Tak betulkan lagi daripada hari itu. Pengalaman sebenarnya. Okay. Okay. Penulisan pengalaman Duta Guru Kulai. Okay, jumlah patah perkataan untuk setiap penulis kita anggarkan 800 hingga 1000 patah perkataan, dan ia ialah projek muafakat antologi. Maksudnya kita sama-sama macam mana nak capai 800 hingga ke 1000 patah perkataan ni. Macam mana nak bermula kan? Okey, antara persoalan-persoalan yang kita mungkin boleh timbulkan ialah persepsi sendiri terhadap
diri sendirilah. Apa yang berlaku kita ketika kita memohon projek ni, persepsi sendiri terhadap diri sendiri ni, maksudnya selalu kita bila kita nak mencabar diri kita buat sesuatu yang baru, kita sendiri akan selalu bersoal jawab dulu. Layak ke? Patut ke? Mohon. Siapa yang mempengaruhi sebenarnya kita memohon kan? Daripada first persoalan tu, bagaimana bermula. Kemudian apa yang berlaku ketika kita memohon. Berapa kali kita fikir, berapa kali si borang ke kan? Okay? Kemudian apakah usaha atau ikhtiar yang kita lakukan ketika tu. Maksudnya sebab saya tak ada pengalaman ketika macam mana situasi tu. Jadi adakah masa nak mohon tu kena lampirkan cadangan projek ke, cadangan idea ke kan. Jadi apa usaha ikhtiar yang kita lakukan. Tapi selepas tu apa perkembangan positif diri kita sendiri bila kita dah usaha dan ikhtiar. Jadi benda-benda ni mungkin kita boleh buat dalam bentuk point-point dulu. Kan kita tulis dan kita buat dalam bentuk point-point. Tak kisahlah kalau suka nak type dekat handphone, type dekat sediakan satu buku nak bagi semangat kan. Okay, start beli satu buku ke kan, untuk kita mulakan menulis pun boleh. Kemudian sokongan ahli keluarga, rakan-rakan ke, pentadbir ke, siapa yang bagi sokongan kuat untuk kita memohon. And then pengalaman paling manis bersama dalam projek ni, pengalaman pahit, mesti ada juga kan. And then apakah ilmu mahal yang diberikan oleh penganjur ke, ataupun pihak PPD sendiri, Puan Nisa ke kan. Dia punya sokongan dia tu ke kan. Dan harapan terhadap, akhir sekali mungkin harapan terhadap penganjur, rakan-rakan duta guru bila bersama-sama dan juga pentadbir. Untuk projek pagi tadi bila saya berbincang dengan Cikgu Ain, sekejap rasanya ada yang baru masuk ni. Okey. Saya mencadangkan kita ada banyak buku antologi. Kalau kita sekadar bercerita tentang pengalaman pahit, manis, benda tu mungkin terlalu common dalam kalangan duta guru. Tapi kita letakkan setiap orang punya projek dalam buku tu. Maksudnya bab-bab dalam buku tu ialah tajuk projek cikgu. Jadi itulah sebenarnya kekuatan dan X factor bila bakal duta guru kohort yang akan datang, dia boleh jadikan rujukan. Kajian tindakan macam ni rupanya boleh mereka buat. Mungkin diorang boleh ambil tiru versi ataupun upgrade kan. Dan mungkin juga tajuk diorang boleh dapat info, okey ada projek yang memang dapat grant, macam ni nak dapat grant. Jadi compilation of tajuk-tajuk projek-projek tu sebenarnya boleh jadi portfolio untuk PPD jugalah kan. Selain untuk guru-guru, untuk pihak PPD juga. Maksudnya ini pencapaian projek-projek cikgu-cikgu duta guru Kulai. Dia bukan sekadar cerita pasal emosi pengalaman kan, tapi output kan, output apa ni, daripada projek berkenaan lah, daripada program yang diorang lalui itu. Itu yang saya bincang dengan Cikgu Ain pagi tadi lah. So itu adalah X factor yang jadi kekuatan buku ni nanti. So misalnya kata ada 10 orang penulis, 10 projek yang telah dilaksanakan oleh guru-guru duta guru Kulai. Okey. Baik, ini format penulisan.
Font Arial, size font 12, spacing 1.5, saiz kertas A4. Okay, tak payah set line-line size walaupun nanti buku yang bakal diterbitkan bersaiz A5, tapi bila penulis menulis manuskrip biasanya memang dalam A4. Nanti editor, designer yang akan pindahkan dalam bentuk A5. Itu memang kerja designer itu nanti. Sebab nanti bila untuk kerja-kerja editing dan proofread pun akan menggunakan saiz A4. Jadi macam saya terangkanlah tadi, boleh buat sub tajuk tapi tak perlu numbering. Sebab kalau buat numbering nanti orang ni numbering lain, yang ni numbering lain kan. Tapi kalau kata ada sub tajuk, boleh tajuk besar, projek apa, and then sub tajuk tu mungkin pengenalan tentang projek, and then pengalaman melaksanakan, and then akhir sekali ialah output, akhirnya apa kesan lah, kesan daripada pelaksanaan tu dari murid-muridnya, dari sudut rakan-rakan guru ke kan. Maksudnya ada rakan-rakan guru yang rasa inspire, oh okey, projek macam ni nampak mudah tapi rupanya kesan dia besar pada pembelajaran, pada PDP. Contohnya macam tu kan. Okay. Saya faham bila kita nak memulakan penulisan ni, perkara yang biasa bermain dalam fikiran kita, betul ke ni tulis? Dah tulis sekarang delete, dah tulis delete. Rasa macam okay nak cerita pasal ni tapi tulis delete. Okay, saya nak sarankan apa sahaja cerita yang terfikir, tulis saja. Jangan delete dulu. Kalau ada cerita lain yang rasa macam macam tak apa best, buat file lain. Jangan delete cerita yang sebelum ni. Jadi tak apa banyak-banyak file sebab dia duduk dalam laptop kan. Okay, jadi tulis je. Sampai satu masa tu nanti mungkin boleh combine, mungkin boleh tambah baik. Oh, daripada cerita ni, okay, rasanya kalau masuk dekat topik ni jadi menarik kan. Tapi cuba elakkan untuk delete. Tulis je. Okay. So penulis yang baik ialah penulis yang membaca. Jadi macam mana kita nak dapat idea, macam mana kita nak cuba mula menulis dengan baik, dan dia tidak sempurna tapi itulah yang terbaik kan. Jadi kita kena banyaklah cubalah usaha membaca, dan perkara utama yang kita perlu cuba mungkin bermula pada malam ini atau esok pagi ialah dengan perkataan yang penuh. Kalau biasa yang tu YG, kita cuba tulis YANG. Okay? Sebab bila kita cuba biasakan menulis dalam ayat yang penuh, perkataan yang penuh, itu sebenarnya akan memberi impact semula pada diri kita bila kita menulis dalam penulisan kreatif, penulisan akademik kan, sebab kita dah membiasakan diri. Dan sebenarnya apabila kita menulis di media sosial pun menggunakan perkataan yang penuh, insyaAllah engagement dia lebih baik. Sebab orang sedap membaca. Macam kita baca majalah kan, kita rasa oh okay, proper. Jadi itu sebenarnya yang akan berlaku. So mungkin saya boleh nak minta buat tugasan lah kan sikit, supaya benda ni sebenarnya boleh jadi juga sebahagian daripada pembakar semangat penulis semua, serta latihan. Selepas malam ini, saya
nak semua buat perkongsian mengenai sesi malam ni lah. Tulis dekat, kalau ada yang ada Facebook, tulis kat Facebook. Kemudian share link tu. Kita ada grup WhatsApp Ain. Cikgu Ain. Kalau ada grup WhatsApp, sharekan posting tu dalam grup. So semua Boleh. semua nanti komen. Siapa yang share link posting tu, semua komen dekat yang Dekat share. Facebook tu. Yes, dekat Facebook. Kat Facebook ke, Instagram ke, ikutlah. Kalau TikTok, saya minta maaf lah sebab saya ada akaun TikTok tapi tak aktif kat TikTok. Jadi lebih ke Facebook dan Instagram. So kita komen, bagi semangat dan juga latihan lah kan. Okay. Okay, yang ni yang hari tu kita orang ada buat aktiviti sikit. Okay. Okay. Teknik Kawakita Jiro. Okay, Kawakita Jiro ialah satu teknik yang macam saya maklumkanlah tadi. Maksudnya bila kita nak tulis, kita jangan harapkan kesempurnaan tapi kita mula. Dan tidak semestinya bab pendahuluan kena buat dulu. Kemudian isi, lepas tu penutup. Tak semestinya. Kalau tiba-tiba dapat idea untuk buat penutup dulu, boleh. Type je dalam satu file. Lepas tu nak buat, dapat idea pula untuk buat bahagian isi. Ada 2-3 isi yang kita nak masukkan. Okay, masukkan. Nanti bila dah minggu akhir, baru kita susun. Sebelum hantar, kita susun, kita kemaskan dan kita cantikkan. Itu maksud teknik Kawakita Jiro. Saya kongsikan sikit maksudnya kalau cikgu nak mula, ini secara online. Okay. Kalau kata nak menulis, okay, boleh guna dekat Google ni. Okay, ada, kalau semua boleh buka, dekat Google ni ada nama Keep. So Keep ni kita boleh pecahkan, buat ikut bab. So macam ni, saya ada kat tepi ni dia andaikan bab-bab buku lah kan. Okay, macam tu. Jadi satu bab, mungkin ini antara buku-buku. Okay, tapi ni bab. Ada bab-bab yang kita boleh tulis, asing-asingkan. Macam tu. Dekat handphone pun ada biasanya. Jadi dia mudah. Kalau kata nak access dekat handphone boleh, nak access dekat laptop pun boleh. Jadi sebenarnya tak ada alasan lah sebenarnya kalau kita nak start mula menulis kan. Boleh guna Keep ni. Jadi macam ni, okay. Masukkan title apa, pendahuluan, macam tu lah, macam saya dah buatkan ada. Okay, ni buku Duta Guru. Okay, tajuk pertama mungkin pengalaman. Macam ni. Mungkin bab permulaan, ada satu pin. Kita pin sebab kita tengah work tentang bahagian ni. Mungkin kita nak tulis dalam bentuk point-point. So bolehlah masukkan pengalaman, susah nak mula, ke lepas tu tambahlah lagi apa point-point yang kita nak masukkan. Bila dah kumpul semua point-point ni, lepas tu baru kita masukkan dekat
dalam bentuk penulisan. Contohnya macam tu. Boleh explore lah. Dia boleh masukkan gambar dulu ke. Mungkin nak cerita gambar ni. Dia ambil satu gambar. Lepas tu daripada gambar ni nanti baru kita cerita. So buku ni saya membayangkan setiap bab akan ada satu gambar projek ataupun ketika projek tu dilaksanakan. Sebab ada yang bukan projek yang berbentuk bahan kan, ada yang proses daripada kajian tindakan. Jadi gambar ketika projek tu berlangsung, gambar penulis dan juga misalnya kata ada nak letak satu gambar peristiwa ke kan, in between dalam bab tu pun mungkin kita boleh pertimbangkan, dan kemudian kita akan masukkan satu infografik untuk setiap bab. Maksudnya infografik flow project, infografik kajian tindakan ke, ataupun infografik flow macam mana untuk permohonan duta guru kan. Mungkin buku ini boleh jadi rujukan guru-guru lain yang nak mohon. So kita kongsikan macam mana flow dia masa nak mohon, apa requirement dia ke. So dia akan boleh jadi naskah rujukan sebenarnya. So itu yang saya bayangkan lah. Mungkin kalau ada idea-idea lain daripada Puan Nisa sendiri, daripada guru-guru lain sendiri, kita boleh kumpulkan untuk kita tambah baik lah. So ini antara contoh idea untuk mula menulis. Okay. So apa yang perlu ada? Apa yang perlu ada tu macam saya kongsikan lah tadi. Tak perlu banyak, yang penting kita ada semangat. Yang penting itu ialah semangat dan keinginan. So kita will start with end mind macam saya cakapkan tadi. Kita akan usahakan projek ni insyaAllah bermula, sebenarnya dah bermula pun. Yang join bengkel pertama dah pun mula. So kita akan teruskan untuk akhiri pada tahun hadapan insyaAllah, penghujung bulan Mei 2026 di pentas PDAKL 2026. Sebelum saya kongsikan, nak terus share workflow ke timeline ke? Boleh. So boleh nampak dah gambaran untuk buku ni kan. Bila kita nak hantar, bila nak edit, bila nak siap semualah. Okay. Alright. Okay, ni memang lajulah. Okay. Dari segi pengurusan, pemilihan konsep buku, pemilihan tema, pembangunan konten buku, benda-benda ni sebenarnya paling kritikal lah. So kita dah mula sebenarnya masa mula-mula bengkel fizikal, dan juga sebenarnya dia tetap akan berjalan sehingga hujung bulan ni lah. Maksudnya mungkin nanti akan ada perbincangan antara ketua projek, Cikgu Ain dan juga Puan Nisa ke. Mungkin selepas ni tiba-tiba dapat idea ke macam mana bila tengok buku-buku lain ke kan. So kita boleh bangunkan dari segi tema dan juga konten buku tu. Macam yang tadi tu saya yang usulkan lah kan, sebab kita nakkan X factor. Kenapa kena ada X factor? Sebab bila kita hasilkan buku, saya sebagai konsultan dan penerbit, kita mestilah nak fikir keboleh pasaran buku berkenaan, bukan semata-mata kita terbitkan. Jadi kalau dah terbit, siapa yang nak beli?
adakah guru-guru biasa ni kalau dia tak ada, bukan ada cerita dia pun buat apa dia nak beli. Jadi itu kita kena fikirkan X factor apa yang boleh menarik minat guru-guru lain nak dapatkan buku ni. So bengkel bimbingan dah berlangsung. So bengkel pengenalan malam ni saya mencadangkan kita akan ada beberapa sesi online lah. Tujuan dia sebab saya faham ada yang pertama kali, yang mana dah berpengalaman tu mungkin tak ada masalah, tapi yang pertama kali ni kita faham dari segi nak mula, bila dah tulis tu betul ke pun tak pasti. So kita akan ada, insyaAllah kita akan buat lagi satu sesi mungkin pada minggu hadapan. Kita nak tengok progress. Okay, minta masing-masing semua. So kita tak ramai, 10 orang je. Jadi mungkin boleh share lah masing-masing, sama ada bagi 2 ke kan. Kita buat 2 kali ke macam tu. Ataupun kalau boleh semua lagi mudah sebenarnya. Okay, tulis terus. Kita akan buat sesi tulis terus. And then saya akan usahakan sebenarnya ada seorang guru, biasanya guru bahasa lah. Guru bahasa yang boleh kongsikan dari segi tata bahasa. So untuk mengurangkan sebab bila editor dia kena buat mass editing, maksudnya heavy editing, cost dia tinggi. Jadi kita nak kurangkan cost dari segi editing tu, jadi kita kena bantulah editor supaya kurangkan kesilapan. Dan benda ni sebenarnya added value jugalah untuk cikgu-cikgu. Bila kita nak menulis akan datang kan, kita dah tahu oh macam ni dari segi tata bahasa, oh rupanya macam ni kan. Akan saya cuba dapatkan untuk adakan slot bersama guru berkenaan, dia akan share dari segi tata bahasa lah, cakna bahasa. Ini bonus lah, insyaAllah doakan. Dan bulan hadapan, awal bulan kita buat gempur idea. So misalnya kata ada lagi yang tak siap ke apa ke, kita gempur supaya siap. Dan due date 15 Disember. Dia sebenarnya lagi pendek tempoh tu, sebenarnya lagi praktikal lah. Tapi kita faham dengan tugas cikgu di akhir tahun ni pun saya faham masa ni lah macam-macam. Nak key in data, nak key in markah, yang SPM ke kan. Saya faham memang sangat sibuk, tapi insyaAllah pasti boleh supaya kita boleh buat tugas-tugas seterusnya tu lebih smooth. Selepas itu ialah okay, ni kat sini lah tugas penulis ni. Submit 15 Disember, tapi selepas submit tu biasalah nanti penyelaras dan akan semak satu-satu. Misalnya kata ada yang tertinggal ke, ada yang tak lengkap. So dia akan ada ulang alik tu mungkin sehingga dianggarkan paling lewat sehingga akhir tahun ni lah. Harapnya kita selesai sampai 31 Disember tu. Jadi sebab kita kena ambil kira juga bila dah di Februari, March tu raya. Jadi kita kalau boleh tak nak ganggulah kerja-kerja penulisan ni waktu tu. Kalau kita bagi masa panjang sangat kan, nanti bahagian editing dan juga yang selepas tu akan ambil masa yang lama lah pula. So awal Januari ni ialah prelim buku, nama istilah dia prelim, maksudnya surat autograf, surat tajuk, hak cipta, prakata daripada siapa kan, penghargaan. Awal tahun kita dah mula minta lah. Jadi yang dijemput ke yang diminta tu dah boleh draft-draft sambil-sambil kan. Kemudian kalau ada rujukan, kita masukkan rujukan. Gambar-gambar pencapaian, mungkin benda buku ni lah yang boleh jadi portfolio untuk kita bawa ke mana-mana. Guru tu sendiri business card, sebagai business card, inilah pencapaian saya kan.
Dan misal kata kita dapat penajaan ke manalah tahu kan. So bolehlah masukkan dekat muka surat hais. Dan selepas itu ialah proses editing hujung bulan 12 lah dijangkanya sehingga akhir bulan Januari. Tempoh ni biasanya kita akan, dia sebenarnya bergantung kepada berapa jumlah muka surat. Kalau panjang jadi mungkin tempohnya akan jadi lebih panjang. Kalau pendek tak banyak mungkin tempohnya akan jadi lebih pendek lah. Kemudian proofread, manuscript. Proofread ni biasanya kita akan sub pihak ketiga. Sebab editing, kalau proofread orang yang sama dia tak nampak. Jadi ada pihak ketiga yang akan proofread. Dan saya menjangkakan Februari, masa bulan puasa ni kita dah pass pada designer untuk dia siapkan dari segi layout dalam, mereka letak kesemualah. Bulan Mac sama ada kalau dah siap design, draft design awal, mockup, kita dah boleh mohon untuk surat beranak buku, ISBN dan juga PDP. ISBN tu dekat muka surat belakang yang ada barcode, PDP ni yang ada QR dekat muka surat hak cipta. Sekarang ni dia pakai QR. Okey, habis raya saya kena kejar balik penulis. Okay, harapnya by that time dah siap dah semua dalam bentuk layout. Kita akan serah Gale pertama. Gale ni ialah draft akhir. Okay, draft akhir. Tapi nama dia draft kan. Jadi Gale pertama kepada penulis untuk semak. Betul tak? Sama tak? Apa manuskrip tu? Mungkin akan ada sedikit lah. Selepas editing, ada edit tapi kita akan maklumkan kalau nak buat pembetulan, misalnya kata ada fakta yang memang salah, so memang kena betulkan. Gambar tak jelas, kita akan minta betulkan. In fact kalau gambar tu tak jelas, sebenarnya editor akan maklum masa proses editing itulah sebelum masuk grafik masukkan. Tapi ni misalnya kata-kata gambar ni macam bila dia baca balik dia tengok macam tak sesuai, dia nak tukar. Yang ni bergantung kepada designer. So masa nak submit gambar ke, kena tengok betul-betul. So ada waktu untuk pembetulan, penulis betulkan, kita bagi masa. Lepas tu pulang balik kepada designer untuk baiki. Kemudian kita bagi lagi sekali untuk semakkan lagi. Misalnya kata ada lagi yang perlu dibetulkan, okay, last lah. Lepas tu final Gale. Yang ni printed punya last kita takkan bagilah. Maksudnya yang tu memang dah terus akan hantar kepada mungkin yang akan tolong semak yang peringkat akhir final draft tu, penyeras ketua projek dan juga mungkin pihak Puan Isak lah yang akan check untuk final sebelum kita betul-betul hantar dekat printer. Dan tempoh pra-pesanan buku, sebenarnya tempoh pra-pesanan buku ni dah boleh start. Yang tu lah sebenarnya yang bila saya maklumkan yang kita nak buat posting, tu sebenarnya soft selling lah juga sebenarnya kan. Selain bagi semangat kat kita nak latih penulisan, dia sebenarnya soft selling juga. Kita dah start share kan, maksudnya orang dah dia nak tulis buku, dah take note dah kan. Tapi mungkin secara agresifnya kita akan mula selepas kita dapat design tu lah. Bila dapat design tu baru macam best sikit kan nak share yang dah cantik. Dan insya-Allah akan masuk kilang kita jangka pada bulan April. Hujung bulan April atau awal bulan Mei lah, kalau boleh sebenarnya saya lebih suka lebih awal lah, sebab biasanya dekat-dekat PPA KL tu memang banyak, memang jam.
Semua printer pun tengah sibuk kejar nak submit masa tu kan. Jadi kita submit awal. Jadi kalau buku tu siap awal, kita bolehlah dapat dulu. Kita bolehlah kongsi-kongsi dulu kan. Tak nak macam last minute lah. Harapnya memang boleh hantar printing tu awal. So kita boleh dapat awal. Dan insyaAllah 20 kita akan berada di pentas PBKL 2026 pada hujung bulan Mei atau bulan Jun. Kita tengoklah nanti slot kita hari apa, pukul berapa. Yang tu nanti kita akan bincang juga macam mana pelaksanaan dia, macam mana nak buat sesi pelancaran tu kan. Okay. So ini ialah cadangan. So penceritaan 900 hingga 1800 hingga 1000 patah perkataan ni dalam 4 muka surat A4. So gambar dan pengenalan projek 1 muka surat. Gambar dan latar belakang penulis 1 muka surat. Jadi setiap penulis kena buat dalam 6 muka surat lah. 6 muka surat A4. 1 muka surat pengenalan projek, gambar. 1 muka surat lagi ialah gambar dan latar belakang penulis. Untuk pengenalan projek dan juga latar belakang penulis ni saya akan bagi dalam bentuk point form lah. Maksudnya apa yang kita perlukan dalam bahagian tu. Pengenalan projek tu, tajuk projek, latar belakang dari segi macam mana kan. So latar belakang penulis pun saya akan bagi point lah. Tapi kalau ada yang nak terus bagi, share, dah tahu dah biasa tulis, lagi mudah sebenarnya. Okay. Alright. Okay. Masa bengkel fizikal hari tu, saya tak ada sharekan dari segi costing. Tapi kat sini malam ni pagi tadi lepas berbincang dengan Cikgu Ain, saya dah finalkan lah. Maksudnya dari segi apa costing yang terlibat. Okay, ini dari segi konsultasi, bengkel, ni dari awal lah. Yang awal maksimum biasanya dia dalam tempoh 6 bulan. Tapi sebab ni kita nak start awal kan. So dia akan sehingga 7 bulan. Sehingga at least habis 2 minggu sampai habis PBAKL tu. Untuk dari segi penulisan buku tu sendiri. Okay. And then suntingan. Suntingan ni saya letak rate yang paling minimum lah. Bukan heavy editing. Heavy editing ni biasa ada yang sampai 10. Ada yang sampai RM18 satu muka surat. Tapi sebab saya pun pertama kali dengan grup Duta Guru, jadi kita pun cuba bagi yang minimum lah. Okay, cadangannya dijangkakan dalam 150 muka surat. So ini kosnya. And then dari segi proof, reading, dan rekaan grafik kulit buku ni pun ni rekaan grafik kulit buku nanti akan diberikan, biasanya akan bagi 3 pilihan, 3 hingga 5, tengoklah nanti macam mana designer boleh usulkan berdasarkan tema. And then rekaan grafik dalaman, layout dalam lah. Dan ini ialah cetakan. Cetakan ni untuk 100 buah buku dia tak dapatlah berharga RM10. Jadi kita tak tahu lagi nanti akhir tu nanti berapa sebenarnya buah buku yang kita akan perlu cetak. Yang ni saya membayangkan setiap guru akan dapat at least 10 buah buku. Okay, 10 buah buku dan satu buku tu kita harap dia boleh dapat at least harga dia RM10 sebuah. So kalau RM10 sebuah, 100 buah buku, cost dia dalam RM1,000 lah. Tapi
cikgu beli dengan harga RM10, tapi bila jual harga dia mungkin RM35 ke RM40 kan, sebab buku ni agak ilmiah lah, akademik. Takkan nak buku novel pun sekarang mahal kan. Jadi buku yang berbentuk ilmiah jadi biasanya akan lebih mahal harga dia. So adalah return. Maksudnya bila kita keluarkan duit tu kita adalah return harga, harapnya boleh dapat harga RM10 ni. So ada difference tu ialah keuntungan untuk cikgu. So terpulanglah nanti nak jual diskaun berapa kan. Okay. So yang ni penyediaan muka surat biodata penulis ni biasa yang saya sediakan dari segi poin-poin tu dan saya buatlah. Kemudian terus bagi kepada pihak grafik untuk cantikkan. Dan total keseluruhan untuk penerbitan ialah dalam 6,440 termasuk konsultasi, tapi bila bincang dengan Cikgu Ain tadi kita bagilah diskaun 20%. Disebabkan ini ialah projek pertama kali, jadi cadangannya pecahan bayarannya ialah 500, jadi bagi 10 orang 5,000, jadi bagi dengan 10 orang dalam 500. Tak perlu bayaran langsam lah, kita buat stages so that bila dah ada pembayaran tu cikgu-cikgu akan komit, okay dah bayar ni kan, jadi kita komit lah untuk melaksanakan ni sehingga akhir. Sebab projek-projek antologi ni dia ada risiko-risiko dia juga sebenarnya. Sebab ada penulis yang towards the end dah hari akhir yang kita nak due date tu tarik diri. Sebab kita tak ambil apa-apa wang komitmen kan. Jadi at least bila dah ada komitmen kat situ, okay dah bayar ni, dah tak nak kena siapkan. Kan dah share dekat Facebook ni, tak nak kena siapkan, orang dah tahu kan. Jadi itu pengalaman saya sebelum ni lah. Jadi kita nakkan komitmen yang betul-betul untuk 10 orang ni memang akan boleh bagi komitmen daripada awal sehingga akhir. Dan sebenarnya saya cakap juga dengan Cikgu Ain, sebenarnya kalau boleh dapat pendanaan daripada Yayasan Petronas sendiri ataupun daripada mungkin boleh bagi-bagi PPD dengan JPM ke kan, manalah tahu kan Puan Nisa. So mungkin cikgu-cikgu tak perlulah keluarkan duit sendiri. Tapi kalau kita keluarkan duit sendiri pun benda ni sebenarnya akan berbalik kepada kita sendirilah. Maksudnya dari segi duit yang kita keluarkan ni, and then kita jual pula buku tu. So costing tu sebenarnya dah kita dapat balik semula pada diri kita, keuntungan tu pada diri kita, dan kita rasa macam oh ni memang from scratch kita buat dan kita mendanai hasil pertama penerbitan ni bersama-sama. So dia punya feel dia tu lain lah kan. So saya rasa itu saja dah dekat pukul 10. Saya serahkan semula pada Cikgu Ain. Okey, terima kasih Puan Nur Rashikin atas perkongsian tadi. Okey, jadi saya ada beberapa perkara lah nak tanya pada Puan Nisa. Okay, yang pertama tentang penajaan PPD. Agak-agak ada peruntukan ke Puan? Projek macam ni ada ke? Pernah ke? Ini first time lah, kita tak pernah buat macam ni kan. Jadi macam kalau nak penajaan tu sebenarnya macam kalau macam program ke apa, kita cari duit lah, sponsor macam YB ke apalah, tapi nanti saya try usahakan kalau tak dapat semua pun sebahagian kan. Betul. Saya sebenarnya ada kertas kerja, kalau misal kata Puan Nisa perlukan kertas kerja tu, jadi kita just bagi. Boleh jugalah. Bagilah nanti. Saya bercadang nak jumpa pegawai PPD tu.
Kan Tuan, kita bawa, Tuan boleh bawa. juga kan. Ah. Sebab kita ni nak bawa nama Kulai Betul. ke peringkat Boleh nanti kebangsaan. bagi kertas kerja tu hari tu saya masa yang saya keluarkan surat rasmi tu pun dia dah sign. So dia dah tahulah kita dah ada Tahu. projek ni. Jadi mungkin next step ni bolehlah jumpa dia lagi. Besok kan kan, nak minta apa prakata ke apa tu kan. sekali Betul. dengan JPN lah agaknya sebab macam ni mungkin first bawah daerah, nanti akan datang mungkin kita buat untuk bawah negeri. Kan ada pula, jadi ni first step lah maksudnya. Okay. Yang kedua tentang bayaran tadi, kan nanti saya rasa cikgu kalau nak buat bayaran tu boleh kepada saya dululah. Nanti saya akan bayar teruslah pada Puan Kim. Okay, yang tu tak apa kot, tak jadi masalah. Okay, betul ada tak yang kawan-kawan yang lain ada pertanyaan tak? Untuk tema kita tentang projek tu okey tak? Sebabnya macam kalau kita nak kongsi tentang perjalanan sahaja dia terlalu umum, kan mungkin dia tak berkaitan dengan orang lain, jadi saya lebih suka kalau perkongsian kita tu, buku kita, penulisan kita tu boleh dijadikan rujukan, inspirasi lah, macam tu. Mungkin ada yang tak tahu projek-projek yang macam Nat kan buat macam-macam projek, ataupun yang simple-simple kita buat hari tu untuk projek tahun akhir tu, mungkin boleh menjadi panduan pada duta guru lain. Saya pun dah dapat mesej daripada duta guru 7 nak tanya pendapat saya. Ada yang dapat, ada kawan saya yang dapat. Yang keluar surat baru ni baru berapa orang je tu kan? Itu baru round 1 ni yang first kan, yang pertama, tapi itulah dia dah keluar pada Kapulai hari tu. Ada X kan Kapulai. Okey. Kita ada tanya pendapat kan. Itulah, alhamdulillah lah nampaknya masih ada dapat sambutan lagi. Kan. Jadi kalau macam ada idea ataupun kalau kita ada nak tambah ke tentang berkaitan dengan tema konsep buku kita tu, boleh bincang lagi dalam grup WhatsApp lah. Grup Telegram kita tu. Nanti kita buat grup lain lah kot. Yang writing, untuk writing. Untuk tulisan ni Okay, Puan Nisa ada apa lagi nak tambah? Okay, cuma satu lagi macam writing ni kan, saya hari tu letak dia antologi macam STEM lah. Jadi kita nanti bila write tu, ongoing tu, maksudnya macam mungkin saya nak cakap nampakkan benda tu macam ada kaitan dengan STEM lah. Maksudnya macam kesukaran cikgu kat sekolah ke kan, nak suruh budak minat STEM ni ke, apa kekangan you ke bila ngajar ke kan, ataupun you ada motivation, you macam motivate 1-2 murid yang berubah ke, macam tu lah. Tapi dia macam mana pun you pusing, at least story tu berkaitan dengan STEM jugalah, dari mana-mana sisi lah, macam tu. Okay, jadi apa lagi yang kita boleh highlight? Nanti untuk next perjumpaan tu, either you nak bersemuka ke, kalau you nak GM waktu kerja ke, bagi tahulah saya keluarkan official surat lah. Jadi kalau waktu kerja ataupun you nak berjumpa bersemuka, bila ada official surat tu cantik lah, kan. Jadi dia nampaklah macam ada dokumentasi rasmi lah kita punya step tu. Okay, lain-lain apa lagi? Mungkin kita try lah. Ini rasanya memang pengalaman baru lah pada saya, very good. Sebab ada orang yang pakar kan. Cik Syiki ni boleh guide kita menulis. Saya pun tak ada pengalaman, selalu tulis tak apa-apa je kan. Tapi this is very good, yang professional step lah. Yang nampak orang dah boleh guide nak buat apa kan. Jadi macam very good lah kita dapat opportunity ni sebenarnya. Saya sangat menghargai lah. Cikgu Ain pun baguslah ketengahkan idea ni. Jadi nampaklah Duta Guru Kulai ni adalah benda berfungsi, projek ilmiah macam ni kan. Macam saya kongsi dalam bengkel fizikal hari tu, sebenarnya dia portfolio, bukan sahaja portfolio untuk cikgu sendiri. Sebagai mungkin kalau kata nak mohon GC ke, betul. Kan, dah ada dah penerbitan kan. Buku yang rasmi macam ni kan. Jadi penulisan tu ada nilai tambah kan dalam kereta. Jadi patut memang kena grab
ambil lah peluang ni sebenarnya. Dan kita cuba commit lah, apa pun biasalah, mana ada benda yang smooth, dah straight line, right? Betul. Mesti ada dia punya asam garam lah tu nanti, but kita kena be strong lah kan. Betul. Tapi banyak support system dalam ni dah ramai ni. Okay lah. Betul. Yang penting Puan Nisa sendiri semangat tu ya. Orang lain semangat. Ya, kalau lembau kita boleh babab dia. Laju-laju tulis lah. Memang boleh kot. Semua memang Kan. semua memang nak, tak ada yang kena paksa kan. Cuma kalau macam ada lagi kawan berminat boleh tarik sekali sebab kita masih ada beginning line ni kan. Boleh lagi. Boleh pujuk lagi lah kot, sesiapa lagi tambah kan. Betul. Okay, jadi memang saya nak ucapkan banyak terima kasih lah, jutaan terima kasih sebab bila dengar malam ni, hari tu tak dapat nak join sebab ada showcase kat sekolah. Macam ralat jugalah sebenarnya nak join yang aktiviti apa tu, main-main ke tepuk ke tongue twister tu. Ada. Tapi tak Ada dapat nak sebab join. masing-masing dah penat mengantuk kan. Tapi ni kalau dah hujung-hujung, kalau nak perjumpaan bersemuka nanti kan, kita boleh carilah ruang. Kan macam lari dari sekolah, nak menulis, nak jumpa kat spot mana pun boleh juga. Betul. Jadi jutaan Nak juga. dekat semalam saya pergi Skyscape 2 hari lepas. Cantik tempat tu kalau jumpa. Boleh jadi puan. Boleh jadi puan. Kan. Okay, jadi jutaan terima kasih Cik Syiki sebenarnya. Juga Ain lah yang berusaha bawa kita semua ke jalan ini. Sangat-sangat menarik lah. Welcome, very good lah sebenarnya untuk career guru, memang patut menulis lah. Ya, saya sebenarnya saya lah sendiri sebenarnya personally rasa welcome dan rasa honoured lah bila Puan Nisa ada, macam okey, ada pegawai kita yang akan Ya, bagus lah sebab saya ada saya dan cikgu lain. terfikir-fikir lah kan, guru kita dah bertambah, tak kalau not do anything, orang recognize you kan, nanti orang akan question lah apa yang banyak-banyak ni buat apa macam tu kan. Kita kat PPD ni pun nak kena jawab alamak. Lepas ni tunjuk buku. Ada kan. Okay, Diana join lah walaupun dah jauh. Tapi welcome. InsyaAllah kita semua online, submit apa benda pun semua online. Cikgu Azlina pun pun sama, welcome lah, still masih hati tetap di Kulai, right? Dah jauh. Okay, so itulah Ain. Okay, baik. Terima kasih pada Puan Nisa, pada Puan Nur Ashikin dan pada semua tata guru Kulai yang bersemangat malam ni. Ambil gambar screen. Gambar buka kamera. Ambil senyap yang boleh buka tu. Okey lah. Wah. Okey, senyap. Akmal jangan malu Akmal. Boleh tak? Terima kasih Meru saya. Oh, okey, memang tak boleh tak. Alright, so ready semua? Saya ambil. Okey. 1, 2, 3. Fikir lagi 1. 1, 2, 3. Okay, so harapnya nanti jangan lupa tugasan. Boleh kan bagi tugasan kan? InsyaAllah. Cikgu ni dia dah biasa dah dia apa juggling. Kan, ni orang nampak. Okay, cikgu ni malam pun buat kerja. Okey, Terima kasih. Kita tangguh dululah dengan Siti Farah dan Surah Ulas. Kalau ada apa-apa persoalan kita boleh terus tanya dalam grup lah. Alright. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Okay.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Sama. Bye-bye. Jumpa lagi Lina. Okey, jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Bye bye. Okay, bye Sikin. Okay, terima kasih. Terima kasih banyak tau. Okay, bye.